Why you start? Mana kita tengok? Kasar tu kayunya. Kasar tak? Kita cuba je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi. Aku Haji Caster Diary. Petang ni aku turun berdua. Aku bawa Pak Ik casting dekat tempat aku ni lah kan. Jadinya tengok ikan apa ada yang sudi. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimudahkan rezeki, insya-Allah. Jom kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi azam li ghari ma fi wa na'udzubika min syarri azam li syarri ma fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon padamu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung daripadamu keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkau lah yang maha berkuasa menentukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Lepas tu aku nak ucapkan ribuan terima kasih pada korang semua banyak support aku selama ni. Aku sangat-sangat hargai. Tanpa berlengah lagi, jom kita ancor casting. Ancor. Semoga korang semua terhibur lah.
Baik start. Mana kita tengok. Kasar tu kayu ni. Kasar. Baik strike. Alhamdulillah. Molek. Dia bawa kita ladah lagi. Tengah eh. Sebab keloh, molek. Layan molek. Sini. Jaya. Sini, boy, sini. Keloh. Molek. Alhamdulillah, keloh. Alhamdulillah. Keloh merah. Bo rekod kasut sekilo 900 Saya. Mantap lah. Tak sia-sia. Patut ambil nyasor kacang. Gila lah. Nak view ikan baik. Nak berganyak boleh je. Ambil apa ni, ambil berkat. Geng, keloh je tengok. Hari tu Pak Ik tolong pegang ikan aku. Hari ni aku tolong pegang ikan Pak Ik. Wah, keloh geng. Rekod. Kejap eh. Pak Ik pakai gewang benda aku hanya ni. Ni gewang daripada Wang Muhammad Fazli. Ijak. Oh, handmade. Custom color. Ni geng. Batu lah. Keloh, Allahu Akbar. Memang mantap lah Pak Ik. Memang hari Pak Ik lah. Terkejut. Memang mantap lah Pak Ik. Geng, nak kenal Pak Ik, sini channel. Jangan lupa subscribe channel dia geng. Tengok mantap dia geng. Wah, mantap Pak Ik. Nak ni ikan. Geng. Pulang main geng. Kali lagi. Sekali lagi ya. Wah, gila. Oh, Pak Ik ngajak dekat Aru ah. Dekat Aru. Bagi duduk di ikan. Mantap, alhamdulillah. Syukur ya amat. Muncul solid. Saya sekilo 900 kan. Sebab dia jenis panjang Oh, ya. Gila tengok tangan Ni tengok tangan aja. Ya. Tak kasi kilo. Ada. Saya sekilo ni maksudnya. Penimbang ada, nak timbang. Ada bom molek kat sini. Nak timbang ikan Pak Ik. Cepat kuat penimbang. Alhamdulillah. Boleh tengok saya berapa lah. Anggaran aku saya sekilo. Pak Ik pun cakap macam tu. Saya lebih suka orang tu. Pak Ik cakap pun saya sekilo. Jadi mari kita tengok saiz berapa. So Pak Ik standby handset dia. Okey. Jadi marilah kita menimbang ikan Pak Ik. Ambil gambar. Lepas tu Pak ni aja ambil gambar Pak Ik. Jangan risau. Mantap lah lagi sekali geng. Sebab ni lesen rare. Sebab apa? Sebab Pak Ik dengan aku ni casting je. Lepas tu aku cakap lesen rare. Lepas tu lagi Pak Ik boleh keloh ni pun pakai gewang. Memang ya, ada benda ni. Memang mantap lah. Oh, saya tanya aku. Korang boleh tengok panjang mananya. Kau dekat 11 kilo lah. Dia tu mana? Aduh, muka ada senyum. Sebelum ni ada dah lesen ambil gewang tak? Ya. Dah pakai gewang? Pakai gewang ke pakai spung ni tu? Oh, spung. Ni dia bagi lesen baru lah ni Pak Ik. Gewang daripada Wang Muhammad Fazli. Ijak. Lesen baru. Jaga Ijak depan ni. Ramai orang cari ring Ijak. Lesen mango, ikan mango. Gitu. Haji datang dah. Ada. Kita timbang. Nak makan tak? Makan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sikit. Kat hijau. Ya. Dekat 800 gram. Kat apa tu? Dekat 800 7.5. Nampak? Banyak kok. Ya. Oh, cahaya sini tau. Ni Aduh amat. Saya bersaiz lah. Dekat 800. 0.755. Ni. Maksudnya dekat 800 gram pun saya bersaiz lah. Tanya Pak Ik dia fight macam mana. Tak sempat aku berlari aku. Aduh. Badung. Baik, pegang cepat ikan pegang ikan Pak Ik. Nak view lagi sekali dengan pakai ni action kamera. Patut. 800 lah lebih kurang. Apa tempo? Jap. Mana ni? Tak akal. Ya. Bibik marah. Baik.
Tak nampak cahaya. Belani. Okey. Bibi marah. Kuat habis sekali tali ha. Ya. Asbadu. Hidup. Bibi dia seksinya. Baik. Angkat sikit ikan baik. Tengok. Wah. Mantap. Baik tahniah dah. Mantap untuk baik. Tahniah. Ha. Alhamdulillah. Sijil tu. Lama sangat kat darat takut dia mati. Lama sangat kat darat takut dia mati. Hidup. Bagi oksigen. Lagi sekali. Pada pengambil ni kau orang je lah. InsyaAllah. Ya. Main kat ni. Baik. Mana? Pai buat mana ni? Pai ngayap mana ni? Air tu hujung apa? Air tinggi sikit. Ha? Hujung tinggi. Oh. Itu lah. Dia masuk. Itu kaki ke? Mana? Tak payah. Dia Dia masuk. Dia kaki. Ya. Baik masuk isang rasa. Tapi mulut dia kerah tahu ikut Pak Iya. Ha? Tembus tak? Tapi tak lekoh ke tu dia? Oh, tak lekoh bibir dia. Kena simpang rahang dia Pak Iya. Ni lah. Kena cari gok strike. Oh, kalau kumpah. Oh ya, malah aja je. Ni nak masuk ke ni? Boleh belakang ikut Pak Iya. Siap cakap dengan kisah. Oh kecil, dia pendek. Aku dia lemah. Tak payah. Tebuk. Tebuk. Tak payah. Tak payah tebuk tempat dia ni. Tempat dia berdiri ni. Ni, tempat dia lemah ni. Macam sebagai kau. Okey ayah. Okey. Pai bagi oksigen lama sikit Pak Ip. Jangan risau, Pak Ip kelah dah. Bagi dia oksigen lama sikit. Saya. Masya-Allah ada. Ni ah. Pak Ip, sini. Kan siap dah mancing tapi bawa set ni alamak kumpau berdarah. Biasalah adat tu. Casting kumpau tak boleh lari kan. Tapi aku nak tengok member aku ni buat apa kat sini. Bagaimana? Apakah perasaan anda? Kenapa siang ikan dalam keadaan tersenyum seorang diri? Macam tak percaya ke apa? Memang tak percaya. Memang tak percaya. Baik siang ikan kan? Ya. Siang ikan Pak Ip nak ambil. Kita nak ambil depan ni Pak Ip. Kita lagi kita main bakar-bakar. Main bakar-bakar. Terima kasih ada orang belanja ikan. Hari tu dia cakap member pandai mancing. Ni Pak Ip pandai mancing. Bakar ikan keloh kan. Nikmat yang amat. Pak Ip saya ikan ya. Atau lagi. Pak Ip bius sikit ikan Pak Ip. Bibir dia seksi tak Pak Ip? Tu gila tak seksi. Seksi pada ni Nova. Pak Ip siapa tadi? Dah lagi. Pak Ip saya ikan jap. Lagi aku kena keluar dulu sebabnya cuaca sangat-sangatlah bahaya. Kan. Jadi dekat luar nanti insya-Allah aku akan bakar ikan dengan Pak Ip lah. Stay tune guys. Sampai adalah dekat apa ni? Salah sebuah anak sungai kat sini. Sampai tunggu jap. Pak Ip tu Pak Ip tengah solat. Ni kita orang nak siap-siapkan tempat bakar ikan. Oh kat sini dah ada kesan lama orang salai ikan. InsyaAllah kat sini aku. Kat sini aku akan buat kayu api. Lepas tu cuma nak cari tempat pacak ikan. Tempat cocok ikan lah. Cari sekejap pakai sekejap. Biar ni lah kukus sikit. Cocok lalu. Sas. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, ambil kayu bersih lalu senang. Haji tengah perang nak wapok. Ni tadi tengah berjoget. Aduh. Pai tolong buat api boleh? Okey.
Pak ikan tadi basuh tak? Okey. Oh, bateri. Tak cukup ke? Padan tak? Paksa tu gila tu. Ya tak? Lipat ada. Alamak. Kau ni buang tu. Ya tak? Luting. Allahu Akbar. Buang itu lah sungai abang. Allah. Apa nak buang nak? Dua. Sini ah. Ha? Ah, boleh. Ha? Lah, apa susah. Pak bakar tu lagi. Ni, ambil ambil daun dulu, berak lalu bahan kayu. Kalau tak ada kayu tu, cari kayu yang ni. Ni ada kayu. Bahan kayu halus tu. Harap nasi kita tak basi ya Pak Ik. Sudah siap kayu kita. Mari kita cocok ikan Pak Ik. Baik. Minta izin ambil ikan. Minta izin siap tau. Aduh, baik abang anjing haji kan. Sas. Letak sini dulu, plastik ni. Lagi kita bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ik, sebab dia tadi isi dalam plastik, dia jadi blender sikit, basuh sikit tau. Basuh dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Pak Ik ni darah dia lagi? Mantap syahdu. Kayu pun nak masuk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, tercocok kat sini. Okey, cantik. Siap cocok ikan. Mari kita panggang. La la la. Aik, dah siap lagi ke tu? Saya dah siap dah. Kat sini. Buang air tu. Buang benda. Bakar terus sekali. Zas. Ha, hidup dah? Hidup dah? Hidup dah tapi Sekejap. mana? Aik. Parus. Wah. Nak ambil kan? Jangan riak. Gurau niat ah. Ah, okey, gurau tak apa. Baik gurau je tu kan. Jangan marah. Comel. Tak lah geng. Saya yang jarang dapat Dekat tempat kita. tempat sendiri. Tempat sendiri. Bibi seksi banget. Baik, lubuk rahsia tu. Pai tak ingat jalan tau. Tak ingat. Okey. Pai tak tahu tempat mana tau. Haji yang bawa, betul? Mana awak ni? Tak ingat tu. Jangan tanya aku kat mana. Aku tahu. Betul, korang pun jangan tanya aku. Aku tak tahu. Main gedor. Main dah. Tunggu kau api kita. Dia api lambat. Pai semakin handsome lah. Cush. Pesanan khidmat masyarakat. Kalau korang masuk hutan, sampah tolong jangan buang merata-rata. Betul tak Baik?
Ini sampah Haji, ni sampah Pak yang ikan tadi. Lagi bakar sekali lah. Bakar sekali apa letak lalu. Biar hanya keluar meresap kat dalam api. Macam kara je. Boleh ambil kayu mati dah tu Pak ya? Molek tu. Tersangkut. Ada suasana tu Pak, suasana tu. Mujur lah ada saya pandai mancing. Tak nampak muka, tak nampak muka. Gurau. Dia tunggu ikan ni. Masuk tu. Ni cara cepat ni. Korang jangan tengok sini. Nanti ikan jadi hitam. Dah dekat pukul 7 Pak ya? Pukul 7 lah. Pukul 7 lah. Tak apa, sisik dia kita tak buang Pak ya. Nanti kita baik lah seorang makan sisik dia. Masuk 7 3 minit. Aduh, sekejap lagi gelap ni. Makan dalam gelap ni sini. Tapi mujur malam semakin lewat lah. Maksudnya pukul 7 tu dia tu lah. Cerah lagi lah. Cerah lagi. Dia pergi mana-mana mesti dia share. Gila bakul ikan, gila masuk. Oh dia hidup api ni bukan ni. Aduh. Tembus pula tu. Tembus. Dah, kita siap ni. Tapak lagi bagi Oh. Makan rumah ke? Biar lu. Sekejap lah, kat gang. Kat gang. Siapa nak makan? Kat rumah. Awak balik awak balik tak apa, awak balik orang nak makan tu kemudian cerita. Takut budak-budak ni nak open ke. Takut budak-budak ni nak open ke. Tapi molek sebelum open ke saing. Baik bagi kau orang tu kalau orang tu makan. Waktu lagi barakah. Baik, siap lagi ikan kita baik. Siap dah ni. Siap dah. Siap dah. Tengok sikit. Dah jadi India. Tak apa, gelap sikit tak apa. Boleh satu lagi? Lagi nampak merah lagi. Ni lawa. Mantap. Setting dulu. Dah nak maghrib ya. Setting dulu tengok macam mana. Okey guys. Lepas. Comel. Makan kita guys. Nasi pagi tadi. Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Pak I bahang kayu-kayu ni cabut Ya betul. Jelas nasi dulu telur ni tak boleh. Tak boleh Abang. doa sekali. On air. Auzubillah minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan. Baik mikir. Allah memberikan firman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Benda lah mikir Baik. sangat. Terima kasih belanja ikan. Bahasa Allah apa? Kelam tu. Santai jamuh dulu ikan. Santai ni. Malah nak makan ikan dengan ni lah. Oh betul ayam ada tapi makan dengan ikan dulu. Harus nak. Ya. Tu jamuh lalu. Gosh. Jamuh dulu. Ada lagi kulit? Tak apa. Oh, ni. Kulit tu boleh makan. Tak. Tak apa, kulit tu boleh makan isi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni. Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan kan. Baik tak angap. Tak angap. Tak molek, lemak molek. Ampun. Rasa lemak, manis, isi macam kapas. Tak ya? Ya. Apa bunyi tadi? Mana? Macam ada sih. Tapi dia jadi macam salah ya. Buat masa tak apa ni? Masa tak mengizinkan. Betul. Buat dah ni. Nanti mesti korang nak nganjing kuat. Mesti korang nak ejek kuat. Kan? Tak. Aku kumpau betul tak? Kumpau apa ada hal kan? Kumpau apa ada hal? Kumpau. Aku siap joget lagi kumpau. Tak ada halnya. Tapi aku sangat-sangatlah happy
bersyukur dan sangatlah tumpang gembira dekat Pak I. Dia memang orang cakap rezeki sangat bukan senang memang bukan senang. Sangatlah nak jadi rezeki tu. Aku risau tadi waktu aku buat closing gelap. Jadinya aku buat closing lagi sekali ni. Siap dah aku dengan Pak I makan. Pak I, terima kasih. Ikan memang sedap. Lain kali belanja lagi. Sedap belah mai kau. Ni aku singgah dekat luar ni, dekat surau. Singgah jap. Solat maghrib. Bukan, kadang-kadang aku bukannya tak nak buat rakaman. Bila buat rakaman macam ni kan takut korang cakap, "Oh, Ajib solat pun nak tunjuk." Aku takut korang cakap macam tu je sebenarnya. Jadi kalau aku tunjuk solat kan korang cakap aku nak menunjuk solat. Kalau aku tak tunjuk solat, korang cakap aku tak solat. Aku tak tahulah mana satu yang betul. Tak apalah. Korang gaduh lah. Aku tak nak gaduh dengan korang. Aku sayang korang. Okey kan. Rasa tak ada apa lah. Cukup bila aku cakap ni. Kalau korang suka channel aku dan channel Pak I. Sini channel. Ya, Haji cakap dah. Sini channel. Jangan lupa untuk belanja, like, subscribe, share dan komen. Untuk Pak I, aku harap korang boleh support Pak I. Bukan senang kan casting kelas ni, bukan senang. Pak I agak rare lah kan. Dekat tempat aku, dekat tempat Pak I, tempat kita orang lah, tempat kita orang sendiri. Lepas tu kelas tu mengambil gewang. Agak sukar. Bukan setakat nak ambil gewang, nak ambil spoon pun agak sukar dan mustahil, apatah lagi untuk mengambil gewang. Lagi satu, tempat yang kita orang main tu bukannya area taman negara. Itu orang cakap memang agak sukar lah. Jadinya aku harap korang semua yang mana penyokong ataupun penonton setia aku harap korang boleh support Pak I sini channel. Aduh. Aku Haji Kasir Dari minta diri dulu. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.